Ramai orang tertanya-tanya kalau dah ada sebanyak 250 gram emas, lebih baik simpan sendiri atau biarkan saja dalam akaun gap. Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Dalam dunia pelaburan emas, kebanyakan pakar bersetuju bahawa emas fizikal yang disimpan sendiri adalah bentuk emas yang paling selamat. Ini kerana emas fizikal berada 100% dalam bawah kawalan pemilik. Bebas dari sekatan kerajaan, risiko pembekuan akaun ataupun ancaman skamer digital. Bahkan, result emas sesebuah negara pun disimpan dalam bentuk emas fizikal, bukannya sekadar nombor di dalam sistem. Namun, dalam realiti harian, tak semua orang mempunyai kemampuan atau situasi yang membolehkan mereka menyimpan emas fizikal dengan selamat. Bagi mereka yang tinggal di kawasan berisiko, tinggal di rumah sewa atau berkongsi bilik seperti pelajar, simpanan dalam akaun gap adalah pilihan yang lebih praktikal. Akaun gap juga sangat sesuai untuk mereka yang masih menabung secara berperingkat dan mahu emas mereka disimpan dengan selamat tanpa perlu risau tentang isu keselamatan fizikal. Jadi antara simpan sendiri dan simpan dalam akaun gap, mana yang lebih baik? Ianya bergantung kepada keperluan dan keadaan anda. Tak ada satu jawapan yang tepat untuk semua, tapi yang lebih penting adalah anda dah boleh mula menabung emas. Jadi, kalau anda dah bersedia untuk mula menyimpan secara konsisten, saya boleh bantu bimbing langkah demi langkah. Anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas secara percuma. Selepas mendaftar, saya bantu anda untuk cara dan langkah yang terbaik menabung emas di public gold sesuai dengan bajet anda sendiri.